pergi ke Sapura Mines untuk ada event Flash Cake. So kita step pakai AI akan keluar together lah. So ni saya tengah bawa van dengan tayar-tayar semua kat belakang tu. Kita pergi ke Sapura Mines and tengok Damian White. So dia sampai pukul 4 sampai pukul 12 tak sedap. So Bella dengan Alif akan datang untuk drift. Saya jadi kru hari ni. Tengoklah kalau senang nanti baru saya drift. So let's go ke Sapura Mines. Okay, kereta dah sampai. So tunggu lagi satu S13. So pit kita van kat sana. So ni S180 convert S15 dah sampai. So kena check minyak sikit, petrol kena isi. Tengok okey lah. Untuk Bella bawa lagi water pump kena check. So kita check. Alright, so ada kat event Flash Cake. Kita ada RX-7, Silvia, ada Drift 2, 34. Ada lagi banyak sana. So jalan-jalan ada Fairlady, ada GR86 tak silap ya, kita ada Saisi kereta juga. Lawa view dia. So sana ada apa kereta? Oh ada lah. Ada Mark 2 190E. So nice lah, best. Dan sini kita ada Alteza. Osh, banyak kereta juga. Ada Alteza. View dia lawa lah. Alteza, RX-8. Rasa Dasuki ni. Dasuki RX-8. And then kita ada S15. Rasa pun Dasuki ni kot, tak silap. Tak sure, maybe salah. Dan kita ada S13. Oh, S13 Rocket Bunny. Lawa. Dan kita ada Safiro. Color dia lawa, midnight purple. Midnight purple. Lawa. Dan kita ada GR. Ni kereta padu lah. 300 lebih horse tau. 4 wheel drive, 3 piston. Lawa, edak dia semua. Oh. And then kita ada Evo 6 lah, Evo 5 lah, tak sure. Ni lawa. Tommy Magadan, one of my favourite kereta. Gila lawa. Sini semua ada kereta. Oh, ada Satria, ada apa tu, Civic, Honda Mayat ke apa? Honda Mayat lah, tak sure lah. Ada Myvi juga guys. Myvi. Dan 2 kereta. And then sini dan ada 86 dengan NSX kat sana. So kita drift kat sana lah. So dengan view lawa juga, cantik. Memang best. Okay, not bad. So kita tengok drift macam mana. Alright, so lagi satu kereta dah sampai. So nanti kita set up, check balik, and then kita drift. Alright, so kita test kereta sekarang. So layout dia sana. So kita tunggu diorang basah track, and then nanti kita test. Okay, tadi baru drift. Next kita tengok layang-layang diorang drift lah. Ada banyak drifter. Ada GR86. Bapak lawa je pas GR86.
ada 180, 46, kita lain-lain lah. So layout dia macam ni. Jom kita tengok ada lagi lah. Kan sunset. So we have R32. So maniac there. Then ada TR again. So diorang tengah line up untuk drift nanti. So baru pukul berapa je? Pukul 6.30 kot. Dia sampai malam. So tengok lah. Ni kereta. Kereta drift semua sampai sana. Okay, sekarang kita dah stop tadi. So sekarang tengah ada drift parade. So kita akan pusing-pusing untuk semua kereta, tunjuk-tunjuk kereta drift lah. So kita pergi satu round sini, lepas tu okay balik, dan kita continue malam pula. So tengok lah macam mana. Boleh tengok kereta. Kereta okay, apa campur sikit biasa. Dah macam rally lah, tapi dia orang still going on. Kita pun dah penat. So boleh tengok lah. Ada yang rosak, ada yang okey. Tengah main lagi. So alright guys, kita dah drift. Dah habis lah. Tengok, peluh dah penat. So aku rasa sampai sini je lah. So event still continue. Towing dah dekat luar. So bye bye. Your best. Bye guys. Dah settle. Dah naik towing. So balik. Ya. So kereta barai pasal dia orang isi air lagi lumpur lah. So, baru cuci dah kotor balik. So bye bye.